Pagi ini kami terbahagi kepada 3 kumpulan. Mizi dan Cikgu akan menaiki helikopter ke Lukla. Wawai dan Ibu menunggu di Hotel Gorakship. Manakala saya, Raimi, Mirul, An, Hashim, Pini, El dan Baim akan mendaki Gunung Kalapatar. Kalapatar yang bermaksud batu hitam dalam bahasa Nepal merupakan sudut pandangan yang popular semasa pengembaraan Everest Base Camp, menawarkan pemandangan Gunung Everest dan lanskap Himalaya yang menakjubkan. Terletak pada ketinggian 5,644 meter, ia merupakan titik tertinggi yang boleh diakses tanpa permit mendaki khusus di Nepal. Seawal jam 4 pagi, dalam kedinginan cuaca, kami berlapan bersiap untuk memulakan pendakian. Kaki Gunung Kalapatar terletak tidak jauh dari hotel penginapan kami. Sebaik sahaja tiba di kaki gunung, treknya terus pacak sehingga ke puncak. Cuaca yang sejuk ditambah pula dengan lapisan oksigen yang kian nipis melambatkan perjalanan kami. Nafas menjadi pendek dan mudah penat. Di pertengahan perjalanan, sebaik sahaja masuk waktu subuh, kami berhenti sekejap untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Wuduk telah kami ambil sebelum bergerak. Memang sungguh mencabar bersolat dalam cuaca yang hampir beku. Selepas solat, kami meneruskan perjalanan, langkah demi langkah secara perlahan-lahan. Awalnya kami nampak puncak gunung di hadapan, tetapi ternyata puncak itu adalah puncak tipu. Puncak yang sebenar masih jauh. Mirul dan An sudah jauh ke hadapan. Saya berjalan bersendirian, manakala yang lain-lain berada di belakang. Akhirnya, selepas menempuh satu pendakian yang memenatkan, saya tiba juga di puncak Gunung Kalapatar sekitar jam 7 pagi. Mirul dan An tiba lebih awal. Tidak lama kemudian, Raimi, Hashim, Pini dan El pula tiba. Dikabarkan Baim tidak meneruskan perjalanan ke puncak kerana ada sedikit masalah kesihatan. Pemandangan dari puncak Gunung Kalapatar amat menakjubkan. Gunung-gunung yang berdekatan di sini ialah Gunung Everest, Gunung Pumori, Gunung Nopse, Gunung Lhotse, Hillary Peak dan lain-lain. Kami menghabiskan masa yang agak lama juga untuk bergambar dan menikmati keindahan alam di sini. The view from Kalapatar. Hey! Yeah! Let's see. Pelindung. Terus. Setelah hampir sejam di sini, kami pun memulakan perjalanan pulang. Semasa datang tadi, cuaca gelap. Kini cuaca cerah dan kami dapat menikmati pemandangan indah gunung-gunung salji di sepanjang perjalanan pulang.
Manakala di hotel, Mizi dan cikgu sedang menunggu ketibaan helikopter. Kita dengar apa kata Mizi semasa menunggu ketibaan heli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang kita berada di bumi Nepal, bertempat di Gorakchak, pekan Gorakchak, di mana dikelilingi oleh Himalayan Mountains, pergunungan Himalaya. Kita baru sahaja pulang daripada mendaki di Everest Base Camp yang terletak lebih kurang 3 km daripada pekan Gorakchak. Dan kelihatan beberapa rakan-rakan kita baru turun daripada Gunung Kalapatar, yang ketinggian dia melebihi 5,000 meter. Sedang perjalanan pulang turun. Kelihatan Abang Hashim, Ayah Cik, Dr. An, Nurul, Ini Akini dan Joel menuruni daripada Gunung Kalapatar. Dan kedudukan Everest Base Camp adalah pada penghujung sana, di mana kita memanjat mengikut aliran glasier, Khumbu Glacier, dan kita sampai di sana lebih kurang dalam 3 jam perjalanan. Sekiranya kita tidak mampu untuk jalan, kita juga boleh menaiki kuda ataupun kaldai yang kosnya adalah sebanyak $200. Dan sekiranya kita juga tidak mampu untuk berjalan kaki daripada Lukla ke Kalapatar, kita juga boleh mengambil kapal terbang, helikopter yang kosnya adalah sebanyak $700 seorang. Daripada Lukla ke Gorakchak, dan dia punya helipad dia tu yang tembok dekat ni. Ini helipad dia. Agak kecil, tetapi bilangan penumpang yang boleh datang daripada Periche ke Gorakchak adalah seramai 2 orang sahaja. Itu sahaja laporan daripada bumi Nepal, dan saya akan berangkat pulang menaiki helikopter pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Kami tiba di hotel sekitar jam 9 pagi dan terus bersarapan. YY dan ibu sedia menanti kami. Selepas sarapan, kami berkemas untuk memulakan perjalanan ke destinasi berikutnya, iaitu Periche. Mizi dan cikgu Madya masih menunggu ketibaan heli. Keadaan cuaca yang berkabus tidak membolehkan penerbangan heli dibuat. Mereka terus menunggu dan mengharap agar cuaca mengizinkan untuk heli terbang. Perjalanan turun tetap mencabar walaupun kami melalui trek yang sama sebelum ini dengan bentuk muka bumi yang turun naik. Beberapa kilometer sebelum sampai ke Loboche, treknya agak mendatar. Di sinilah masing-masing berjalan dengan agak laju dan berpecah kepada kumpulan yang kecil. Kami bertiga, iaitu saya, Hashim dan YY, berada dalam kumpulan yang sama. Sampai di Loboche, kami regroup dan berehat sekejap. Kemudiannya, kami meneruskan perjalanan ke Tukla. Kami singgah makan tengah hari di Yak Lodge Restaurant, iaitu restoran yang sama ketika kami mendaki dahulu. Selepas makan tengah hari, kami bergerak untuk ke Periche. Trek ke Periche adalah trek yang berada di bawah laluan trek di antara Tukla dan Rinpoche. Trek ini agak mendatar dan mudah. Kami melalui perkampungan tempatan di sini. Pertengahan jalan, hujan mulai turun. Ada yang memakai baju hujan, ada yang berpayung, dan ada juga yang terus meredah hujan begitu sahaja. Perjalanan kami menjadi agak laju kerana persekitaran yang hujan dan berkabus menyebabkan pemandangan sekitar terlindung, jadi masa untuk bergambar telah berkurang. Kami tiba di Hotel Pumori Lodge sekitar jam 3.30 petang.
kami berehat sekejap sebelum check-in. Malamnya semasa dinner, kami dimaklumkan oleh Ramji yang Mizi dan Cikgu Mak Diah tidak dapat menaiki helikopter seperti yang dijadualkan kerana cuaca yang tidak mengizinkan. Mereka perlu mencuba nasib untuk esok pula. Aduhai, macam-macam cabaran yang kami hadapi dalam ekspedisi ini. Selepas makan malam, kami meluangkan sedikit masa di kafe. Selepas itu, masing-masing balik ke bilik untuk berehat. Hari ini selepas mengambil breakfast, kami bersiap untuk menaiki helikopter ke Lukla. Cuaca pagi ini bergerimis, namun kami berharap agar penerbangan boleh dibuat dan kami dapat tiba di Lukla dengan selamat. Semasa menunggu ketibaan helikopter, kami mendapat perkabaran yang Mizi dan Cikgu Mak Diah juga dapat terbang pada pagi ini. Alhamdulillah. Oleh kerana hari ini adalah hari terakhir kami bersama porter, kami memberikan sedikit tips kepada mereka semua sebagai tanda terima kasih kami di atas khidmat membawa barang-barang keperluan kami sepanjang tempoh pendakian. Right. Thank you everyone for your help during the ABC. Thank you. Only not having Selamat semua. InsyaAllah. Baca sikit hujan. Cikgu ada dari kita nak heli, nak ke Lukla. Doakan kami. Ibu rehat banyak lah. Bila hari rehat? Tapi rehat banyak 2 lah. Ibu dengan Mawai lah. Apabila helikopter tiba, kami bahagikan kumpulan kami kepada 2 kumpulan. Saya, YY, Ibu, An dan Baim menaiki helikopter pertama
manakala Raimi, Mirul, Hashim, El dan Pini menaiki helikopter yang kedua. Sebaik saja helikopter pertama tiba, Ramji membantu memasukkan beg kami ke dalam helikopter. Setelah itu, kami berlima pun boarding. Kumpulan yang kedua perlu menunggu ketibaan helikopter seterusnya. Kami berharap agar semua penerbangan ke Lukla dapat dilakukan juga pada hari ini. Pemandangan di luar agak kabur kerana dilindungi kabus. Penerbangan kami berjalan lancar walaupun dalam keadaan hujan gerimis. Alhamdulillah, kami selamat sampai ke Lukla dalam masa lebih kurang 8 minit sahaja. Kalau kami berjalan dari Perisi ke Lukla, perjalanan kami akan mengambil masa 2 hari. Sekejap sahaja penerbangannya. Rasa macam tak puas pula menikmati penerbangan dengan helikopter.
Kami selamat tiba di Airport Lutla ataupun lebih dikenali dengan Tenzing Hillary Airport. Kami tidak terus balik ke hotel, sebaliknya menunggu rakan-rakan dari kumpulan kedua tiba untuk bergerak bersama-sama. Pada masa yang sama, kami mendapat mesej dari Mizi yang menyatakan mereka berdua telah pun berada di The Nest Hotel. Alhamdulillah. Kami juga dimaklumkan penerbangan kumpulan kedua kami adalah penerbangan terakhir untuk hari ini kerana cuaca tidak mengizinkan penerbangan seterusnya dibuat. Sekali lagi kami bersyukur kerana kumpulan kedua dapat melakukan penerbangan ke Lukla. Tidak lama kemudian, kumpulan kedua tiba bersama bagasi masing-masing. Tak mau bisa turun tu. Brad sepatutnya ada apa? Duduk sepuluh. Brad dah, Brad. Oh ya ke? Ya Allah, kami nak apa kena kaki dia tadi? Ambil beg. Alhamdulillah. Ambil pasport. Satu beg. Ada lagi 2 beg kot tinggal kat sana. Oh, ada lagi. Alhamdulillah, hari ini flight daripada Malaysia sebanyak 2 flight telah tiba di Lukla. Kami bersyukur sebab kalau ikut daripada info daripada pilot, hanya 4 penerbangan boleh dibuat daripada Malaysia ke Lukla. Dan kami untuk road kami dua trip lah saya. Selepas ni semua penerbangan pasal dibatalkan tempat tu cuaca yang kurang baik. Alhamdulillah semua peserta tiba di Lukla dengan beg masing-masing 10 beg. Yang penting beg ayah cek sampai dengan beg saya pun sampai. Yang lain tak kisah. Terima kasih. Gurau ya. Ini game porter. Oleh kerana kami tidak lagi bersama dengan porter, maka kami terpaksa membawa sendiri bagasi kami ke hotel.
bagus dengan porter ni. Terus. Okey, porter. Amboi. Motor merah. Bagaimana Ido? Okey, terus ke kanan. Boleh ke Baim? Okey, thank you Baim. Okey. Baim kata bawa batu bang Poni. Batu Persia. Morning. Kawan, Ya. ingat selesai je bawa lelaki ramai. Jadi jangan bagi trik perempuan saja. Terus kita dekat helipad ni di belakang. Porter. Sekejaplah porter. Tiba di hotel, kami bertemu semula dengan Mizi dan Cikgu Maddiah. Alhamdulillah, semua kami selamat. Sambil menikmati makan pagi, kami masing-masing berbual menceritakan pengalaman menunggu dan menaiki helikopter. Alhamdulillah 10 orang tiba daripada Perisia dan bertemu dengan 2 lagi rakan yang tiba lebih awal daripada Quraisy. InsyaAllah kalau ada rezeki kami akan pulang ke Kathmandu pada hari ini dan selesailah projek insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Ibu experience. Hari ni Itu apa 2 hari rehat. Dia berbagi daripada bawah sampai atas. Ni scannya. Nombor benar. Syem. Terima kasih dapat naik heli pada pagi ini dengan selamat. Alhamdulillah. Sikit dia. Saya malam tadi sempat mimpi di Malaysia, lah. Alhamdulillah pagi-pagi ni tadi dah tengok cerah dan dapat turun dengan heli. Alhamdulillah. Sampai tu. Okey, alhamdulillah. Kami semua selamat sampai di Lukla. Dan 2 batch ya. Batch pertama dari Quraisy, batch yang kedua dan ketiga dari Persia. Alhamdulillah semua selamat sampai. Dan kami berbincang untuk ke Kathmandu, destinasi yang berikutnya. Dah untuk flight sahaja. Pada awalnya kami merancang untuk terus kembali ke Kathmandu pada hari ini juga. Malangnya cuaca semakin buruk dan semua penerbangan ke Kathmandu dan Ramachep dibatalkan. Kami masih menaruh harapan agar cuaca kembali cerah dan penerbangan dapat dipulihkan semula. Setelah menunggu sehingga jam 12 tengah hari, kami dimaklumkan semua penerbangan dari airport Lukla dibatalkan. Bermakna kami terpaksa bermalam di sini. Oleh kerana hotel The Nest telah penuh, kami diminta bergerak ke hotel berdekatan iaitu The Runaway 24 Inn. Selepas check-in, kami berehat di bilik masing-masing. Keadaan cuaca semakin buruk dan hujan pula turun semakin lebat. Petangnya, setelah makan tengah hari, kami berjalan-jalan di sekitar Pekan Lukla dalam cuaca hujan. Di Pekan Lukla, kami terjumpa dengan Ramji dan Kamal yang berjalan kaki dari Perisia ke Lukla. Padu betul mereka. Perjalanan sepatutnya 2 hari tetapi mereka dapat buatnya dalam tempoh 10 jam sahaja. Oleh kerana hujan yang turun agak lebat, perjalanan kami menjadi kurang selesa. Selepas itu, kami kembali semula ke hotel. Selepas mengambil dinner, kami hanya berehat dan berdoa agar esoknya kami dapat terbang ke Kathmandu atau sekurang-kurangnya ke Ramachep.